Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ucapkan kepada para penonton kita ke podcast Cak Nah Suluh Spotlight. Boleh saya tanya? Bersama saya, hos anda pada episod kali ini, Anis Nadirah Abu Bakar, Pegawai Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan pada hari ini, kita bawakan satu topik yang cukup menarik dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Iaitu tajuk apa? MSWP hari ini dekat di hati masyarakat. Dan bila kita sebut tentang mahkamah syariah, mungkin ada yang rasa takut, ada yang rasa prosesnya rumit, dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah mahkamah syariah ini hanya tempat untuk bertikai atau sebenarnya tempat untuk mencari jalan damai? Sebab itu melalui episod kali ini kita nak membuka ruang bicara yang lebih santai, jelas dan dekat dengan hati. Kita nak masyarakat boleh lihat bahawa mahkamah syariah ini bukan sekadar sebuah institusi kehakiman, tetapi juga sebuah tempat untuk mencari keadilan, perlindungan, kefahaman dan juga penyelesaian. Dan lebih menarik, bersama kita pada episod kali ini seorang tetamu yang sangat berpengalaman dalam pentadbiran mahkamah syariah wilayah persekutuan, iaitu yang berusaha Tuan Mas Nizar Elias Muhammad Nizar bin Mohta, Ketua Pendaftar MSWP. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah Puan Ani. Puan Ani sihat? Alhamdulillah sihat. Saya tengok Tuan pun hari ini ceria dan bersemangat. Alhamdulillah. Dan insyaAllah Tuan, pada hari ini kita nak kupas bagaimana MSWP ini berperanan mendekati masyarakat melalui perkhidmatan yang lebih mudah, mesra dan juga berkesan. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi perbincangan kita, saya nak ajaklah para penonton kita jangan lupa untuk mengikuti dan menyokong platform media sosial kita, media sosial rasmi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di MSWP _official, di mana Facebook, YouTube, TikTok dan juga Instagram. Jangan lupa untuk like, follow dan juga share agar lebih ramai masyarakat mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang disampaikan, insya-Allah. Okey, saya pun tak nak berceloteh panjang lagi, kan? Bagi kita nak buka tirai perbincangan kita, kita nak ajukan soalan pertama kepada panel jemputan kita. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh Tuan kongsikan serba sedikit latar belakang dan juga pengalaman kerjaya Tuan, dan kita nak tahu jugalah peranan Ketua Pendaftar dalam memastikan pentadbiran MSWP ini berjalan lancar setiap hari. Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ani Satya. Sama-sama Tuan. Bersama saya pada petang ini dalam rancangan podcast kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu dalam program Sembang Santai. Betul. Yang sangat baik. Saya rasakan sangat baik yang dianjurkan oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Baik, berbalik pada soalan tadi Puan Ani, saya mula berkhidmat sebagai pegawai syariah ni pada tahun 2006. 2006 semasa tu saya bertugas di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Itu adalah penempatan pertama saya sebagai pegawai suluh di situ. Pegawai suluh? Ya, pegawai suluh di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Selama 3 tahun, 2009 saya telah ditukarkan ke Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan sebagai Hakim Mahkamah Rendah. Okey. Ya, 2009 selama lebih kurang 7 tahun. Masa tu saya berkhidmat di Mahkamah Rendah Syariah Tampin sebagai Hakim Mahkamah Rendah Syariah di sana. Kemudian saya dapat lagi TO. Biasalah tu kita sebagai penjawat awam kan Tuan, betul? Memang tidak akan lekang daripada kita lah. Saya ditukarkan pula ke Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Juga sebagai Hakim Mahkamah Rendah di sana, di mana saya berkhidmat di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, ditukarkan ke Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor, kemudian ditarik semula ke Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, sehinggalah lebih kurang tahun 2023 saya ditukarkan ke Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai KPP Seksyen Rayuan semasa tu.
Sesi rayuan tak lama Puan ni. Berapa Sesi lama rayuan tu? Tak lama tu berapa lama tu Tuan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, kemudian saya ditukarkan ke KPP, section keurusetiaan. Dan keurusetiaan tu lama sikit lah. Tapi kat JKSM pun saya dalam 2 tahun, tak sampai 2 tahun. Okey. Dan pada tahun 2025, TO lagi datang kat saya. Sebagai ketua pendaftar di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan sebenarnya jawatan yang saya adalah satu jawatan yang bagi saya adalah satu cabaran dalam saya punya kerjaya lah. Kerana kita tahulah ketua pendaftar di sebuah mahkamah ini peranannya itu memang sangat-sangat besar. Betul. Bila Puan Aziz bertanyakan tadi apakah peranan utama seorang ketua pendaftar di mahkamah, saya bukanlah sangat berpengalaman sangat, tapi saya cuba dan saya sentiasa untuk belajar, sebab dari sini dalam hampir setahun lah saya baru di Mahkamah Syariah Persekutuan. Dan Alhamdulillah di Mahkamah Syariah Persekutuan saya ramai dibantu oleh bahagian-bahagian lain. Kalau dinyatakan peranan utama, saya ini adalah menyelia pentadbiran mahkamah. Itu confirm lah. Di atas Yang Ma'arif. Kemudian dia seolah-olah beginilah. Dalam satu negara ada seorang agung, sultan. Betul. Boleh saya ibaratkan itu adalah Yang Ma'arif. Kemudian Perdana Menterinya, boleh saya anggapkan ketua pendaftar itu adalah Perdana Menteri mentadbir segala pentadbiran mahkamah di Mahkamah Syariah Persekutuan ni, dan apa-apa saja akan dirujuk kepada kita punya ketua hakim syari'i lah. Dan daripada situ juga saya dibantu oleh contoh unit SPK, seksyen pengurusan kes, untuk memastikan kes-kes itu teratur. Kes-kes macam mana dari segi pendaftaran, daripada masuk ke dewan. Kita tak nak kes yang file masuk dewan cacah merbah. Betul. Nanti dahlah hakim tu pening dengan kes orang yang datang bermasalah. Datang pula file kes itu ke situ, ini ke sini. Jadi kita pastikan bahawa segala dokumen, kalau file kes tu tersusun rapi sebelum dibawa ke dalam mahkamah. Dan kita selaraskan jugalah perjalanan kes itu supaya orang menganggap bahawa Mahkamah Syariah ni datang mahkamah ni confirm dah 10 tahun baru selesai. Contoh macam tu. Maksudnya kita selaraskan perjalanan kes tu biar bukanlah terlalu banyak tangguhannya tu. Biar bersistematik, biar penyelesaian itu segera, walaupun segera perundangan ataupun undang-undang itu kita tidak abaikan. Dan juga saya akan sentiasa memantau dan mengurus dalam pentadbiran kewangan di Mahkamah Syariah Persekutuan ini, supaya semuanya nampak cantik lah. Maksud saya nampak tersusun, teratur. Sebab kita ni melibatkan orang luar. Betul. Bila orang luar nampak benda tu tak cantik, tak teratur, sekarang ni zaman media sosial pula, macam-macam akan ditularkan. Salah sikit je. Yang tu yang nampak tu. Orang nampak salah sikit, yang baik tak nampak. Betul. Tapi sikit yang nampak tu. Itulah antaranya tugas-tugas ketua pendaftar. Kalau saya dengar lah perkongsian Tuan sebentar tadi, saya boleh katakanlah orang kata tugas peranan ketua pendaftar ni sangat berat dan juga besar amanahnya, kan, bagi memastikan kelancaran pentadbiran Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan itu sendiri. Dan saya tertarik lah Tuan mula berkhidmat 2006. Bermaksud 2 dekad yang lalu lah. 2 dekad lalu. Saya tak kan 2 dekad tu bersama dengan 20 tahun. Maksudnya tak salah lah kita jumpa Tuan pada hari ini, kan. Maksudnya selain daripada memainkan peranan yang sangat besar di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Tuan juga sangat berpengalaman, pernah menjawat jawatan sebagai pegawai suluh, hakim, ketua penolong pengarah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan sebagainya. Terima kasih Tuan. Okey Tuan, kita nak beralih ke soalan seterusnya. Kalau Tuan tengok tajuk kita, menarik tajuk kita, kan, catchy betul Tuan. Kan, dekat di hati. Jadi pada pandangan Tuan, apa maksud sebenarnya ungkapan dekat di hati itu? Bagaimana, dan kita nak tahu juga Tuan, bagaimanakah Mahkamah Syariah ni lebih dekat dengan masyarakat, kalau kita nak bandingkan lah Tuan dengan 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Okey. Menarik soalan tu Puan ni, sangat menarik. Bila kita nyatakan dekat di hati,
dan kita kaitkan dengan mahkamah syariah itu dekat di hati. Sebenarnya bila kata dekat di hati itu, dia adalah terkait dengan, sebenarnya merujuk pada hati sebenarnya, betul? Betul, hati. betul. Hati, dekat di hati dan juga emosi di situ. Bila hati ini dekat di hati adalah berkait dengan emosi. Jadi bila sesuatu institusi itu, contohnya mahkamah ni dianggap dekat di hati, masyarakat di sini tidak lagi memandang ia sebagai satu entiti yang kaku. Maksudnya kat sini sebagai sebuah tempat perlindungan. Masyarakat akan memandang, akan percayakan mahkamah syariah itu, dan ianya bukan satu tempat yang tidak selamat. Pelanggan akan lihat di situ. Pelanggan akan merasakan bahawa mahkamah itu satu tempat yang selamat. Betul. Dan dia rasa tempat boleh meluahkan, dan juga tempat untuk dia mendapat keadilan daripada apa yang dia rasa di situ. Bila kita imbas 10-20 tahun yang lalu lah, dalam sekitar kalau 2 dekad macam Pak Nisha cakap, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kalau saya kata di tahun 2006, Puan Aziz rasa apa perasaan persepsi masyarakat terhadap mahkamah ni? Confirm saya akan cakap mahkamah, semua orang takut datang mahkamah. Betul. Semua orang takut datang mahkamah. Datang mahkamah aja semua rasa seram, semua rasa takut. Ada macam-macam persepsi lah tu kan. Macam-macam persepsi. Dia kata mahkamah kalau datang mahkamah buat apa? Dia katakan. Dia kata orang ingat mahkamah ni tempat. Lepas tu dari satu mahkamah syariah pula. Dia kata tempat datang nak bercerai je. Bila orang cakap datang mahkamah buat apa? Nak bercerai lah tu. Macam tu contoh kan. Dia persepsi macam tu lah. Lepas tu tempat hakim pukul tukul, katanya kat tempat gantung tak bertali. Alah, kau datang mahkamah bukan selesai pun. Confirm lah kes kau sampai 5 tahun 6 tahun pun takkan selesai pun tak lagi. tentu lagi kan. Lepas tu persepsi, dia kata selalunya mahkamah ni membelahkan pada lelaki kan. Itu adalah saya rasa satu anggapan pada yang dululah berbanding sekarang ni. Bila sekarang ni kita tengok satu anjakan paradigma kita tengok betul. situ, di mana boleh saya katakan keadilan tu hanya di hujung jari. Kita dah ada sistem macam-macam sistem syariah. Kita ada, kalau dulu tu 10-20 tahun mungkin seorang wanita itu yang diceraikan suami untuk menuntut nafkah perlu ambil cuti, datang mahkamah, ambil borang, isi borang, balik pula besok datang hantar borang. Nak uruskan itu sahaja dah makan masa mungkin 2-3 hari. Tapi zaman sekarang datang ke mahkamah dan ada juga benda-benda yang dah didigitalkan. Mudah. Datang mahkamah dengan sekarang ni kita ada di mahkamah syariah ni, kita adakan fast track. Benda tu boleh, contohlah pihak-pihak bercerai, nak bercerai. Dan setuju kedua-duanya, boleh selesai dalam masa 1 hari, siap dengan perintah keluar. Itu antara banyak transformasi yang dah dilakukan oleh mahkamah syariah oleh Persekutuan sebenarnya. Tapi tuan, kita semakin rancak perbincangan kita ni, kan semakin asyik kita mengupas ni. Kita berehat sebentar, kita nak sambung lagi selepas ini. Okey, kita kembali lagi. Kita nak sambung perbincangan kita bagaimana mahkamah syariah pada hari ini ataupun pada masa kini lebih dekat dengan masyarakat berbanding dengan kita cakap tadi kan 10 tahun ataupun 20 tahun yang lalu lah. Silakan tuan. Okey, saya sambung. Terima kasih Puan Ani sekali lagi. Jadi bila saya katakan tadi, pertama kita ada keadilan di hujung jari tadilah. Yang seterusnya kita pelbagaikan. Contohnya, kalau kita boleh nyatakan sini, kita suluh itu, produk suluh mahkamah itu. Suluh, kalau saya katakan suluh itu sebelum sengketa, di mana pendekatan ni pihak-pihak datang mahkamah, pihak-pihak datang mahkamah, daripada mereka melalui proses perbicaraan, terbaiknya mereka melalui proses suluh. Kerana proses suluh itu akan menjimatkan masa pihak-pihak, menjaga masa mahkamah, dan juga akan mempercepatkan kes lah. Bila ada pihak-pihak bersetuju, mereka tanda tangan, endorse depan hakim, selesai benda tu. Dan juga mahkamah sekarang ni juga adalah mesra. Bagi saya mesra community. Bila saya katakan mesra community, dulu bolehlah saya katakan mahkamah ni macam Menara Gading, saya cakap. Susah sangat nak dekati. Menara Gading. Menara Gading macam tu kan. Tapi sekarang ni
kalau Puan Anis tengok je dekat media sosial, dekat media sosial sekarang ni banyak penerangan-penerangan berkenaan dengan mahkamah. Mahkamah kita, betul. Termasuk yang saya wawarkan tadi tu kan. Ya, betul, kan kita minta betul. para penonton kita untuk follow kita punya media sosial kan. Antaranya itu dan juga dalam podcast ni juga. Betul. Salah satu mahkamah untuk mendekatkan mahkamah ini di hati masyarakat. Jadi bila saya katakan begitu, sebenarnya mahkamah ni bukan dululah. Dulu orang cakap mungkin mahkamah ini adalah tempat untuk menyelesaikan masalah di bilik bicara. Tapi hari ini institusi ini berjalan dengan denyut nadi masyarakat dan mereka lebih percayakan mahkamah dan merasakan mahkamah itu memang sememangnya semakin dekat di hati mereka, dan mahkamah juga merasakan bahawa institusi mahkamah ini akan berusaha sedaya upaya untuk menjadi lebih dekat lagi dengan masyarakat supaya masyarakat tidak ragu-ragu lagi dengan perkhidmatan yang diberikan oleh mahkamah syariah. Itu dia betul, supaya masyarakat percaya. Betul. Percaya pada mahkamah syariah. Betul. Okey. Baik tuan, kita nak kongsikan juga mungkin untuk masyarakat yang kurang yang belum jelas lah, kita boleh kata yang belum begitu jelas berkaitan dengan peranan mahkamah syariah. Mungkin tuan boleh kongsikan apakah fungsi utama MSWP yang paling penting lah untuk masyarakat kita ketahui dan juga fahami. Okey Fanis. Sebenarnya saya cakapkanlah bila ditanya dulu pada masyarakat apa fungsi mahkamah, 9 daripada 10 tu Puan Anis mungkin akan cakap tempat bercerai. Dia macam tu lah. Itu memang masyarakat memang kita punya stigma tu memang tak boleh nak dielakkan daripada pemikiran masyarakat. Betul. Dan seolah-olah mahkamah ini fungsinya hanya untuk memisahkan orang. Hanya untuk memisahkan orang. Padahal skop dan fungsi mahkamah tu sendiri sebenarnya Puan Anis sebenarnya sekarang ni lebih luas, lebih murni, merangkupi berbagai-bagai aspek dan berbagai-bagai kemahiran, kelahiran seorang muslim dari awal lahir sehinggalah lepas kematian. Daripada lahir sehinggalah kematian ni diuruskan oleh mahkamah. Kenapa saya kata kat situ? Kerana yang pertamanya kita menjaga maslahah dan keharmonian masyarakat. Di mana di mahkamah ni lah bila saya kata dalam bidang kuasa malnya bukan hanya bercerai semata-mata. Bukan hanya bercerai semata-mata. Sebelum dan selepas semasa perkahwinan, di mana mahkamah ada menguruskan kebenaran maksud saya kebenaran berpoligami. Sebelum tu berpoligami, pengesahan nikah, terutamanya yang menikah di luar negara. Apa tujuannya? Supaya anak-anak yang lahir itu dapat dokumen sah dan juga dipelihara. Dan juga dalam pasca perceraian itulah. Dalam pasca perceraian, mahkamah juga tidak lupa kepada hak isteri selepas diceraikan, hak anak-anak selepas ibu dan bapa bercerai, dan juga dalam pengurusan harta dan kematian. Sebab tu saya cakap tadi, daripada lahir sehingga kematian mahkamah uruskan. Bagaimana seorang anak itu lahir, kalau ibu bapa itu tidak disahkan pernikahan mereka, apa kesannya? Mahkamah uruskan. Dalam perkahwinan, dalam semasa perceraian tu pula, hak anak, hak isteri pun mahkamah uruskan. Sehinggalah kematian, faraid semua mahkamah uruskan. Itu yang saya kata tadi. Jadi mahkamah juga ada fungsi jenayahnya. Fungsi jenayah bukan sahaja tangkap orang tak puasa. Dia macam tu. Itu antara yang glamour tu kan. Lagi-lagi bila bulan Ramadan. Bulan Ramadan macam tu kan. Tapi macam-macam. Jadi kesalahan syariah juga ada fungsinya di mahkamah syariah ini, seperti khalwat, tidak berpuasa. Itulah salah satu daripada kesalahan matrimoni, dan memang ia adalah diperuntukkan dalam undang-undang kita ni. Jadi seterusnya mahkamah syariah ini juga adalah sebagai memberikan satu fungsi, maksudnya fungsi khidmat nasihat lah, suluh dan khidmat masyarakat kepada masyarakat. Kita ada, seperti yang saya katakan tadi, kita ada majlis suluh, dan yang penting juga di mahkamah juga kita ada bahagian sokongan keluarga. Bahagian sokongan keluarga ni bila hakim mengeluarkan perintah, macam mana kita nak pastikan perintah itu dapat dilaksanakan? Kadang-kadang perintah keluar, tapi
tak dapat dilaksanakan, suami hilang, suami dilaksanakan, jadi ada satu bahagian di situ yang dapat memberikan bantuan dan moral support kepada isteri-isteri yang perintah dah dapat tapi tak dapat dilaksanakan perintah oleh suami itu disebabkan suami hilang ataupun suami tak berkemampuan untuk membayar. Yang ni khusus untuk kes apa tuan kalau tuan sebut tadi? Nafkah ya, untuk bagian sokongan keluarga tuan ya. Bagian sokongan keluarga di situ dan seperti yang saya nak maklumkan juga, Mahkamah Syariah ni 3 lah peringkatnya buat masa ini, dan kita sekarang bertransformasi ataupun akan menuju kepada Mahkamah 4 peringkat. Sekarang ni hanya bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Rayuan Syariah. Dan insya-Allah apabila tergubalnya akta, kita akan wujudkan satu mahkamah utama syariah di wilayah persekutuan. Jadi Puan Anis, pendek kata, bukan panjang kata ya, pendek kata. Fungsi utama Mahkamah Syariah ini bukan sekadar sebuah pejabat yang memutuskan hubungan manusia lah. Bukan hanya untuk bercerai, malah ia adalah satu institusi keadilan dan perlindungan, dan kami ataupun Mahkamah Syariah wilayah persekutuan ini akan memastikan hak-hak seorang Islam itu akan terjaga, dan sama ada tuan-tuan, puan-puan sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang waris harta, insya-Allah akan terpelihara dan terbela berdasarkan kepada syariat Islam dan perundangan Islam kita. Okey, jelas sekali kupasan yang tuan berikan sebentar tadi. Maksudnya masyarakat kena ubahlah sedikit stigma. Bila sebut Mahkamah Syariah je cerai, sebenarnya banyak lagi peranan ataupun fungsi yang dimainkan oleh Mahkamah Syariah, lebih-lebih lagi lah kita di wilayah persekutuan ya. Mahkamah Syariah wilayah persekutuan banyak peranan yang dimainkan untuk menegakkan keadilan ya, memberikan hak kepada yang berhak. Betul macam tu. Okey, terima kasih tuan. Kita nak berehat, kita kembali selepas ini. Okay.